Okay guys, so yang paling abang suka motosikal ni, tahu tak apa dia? Dia punya kualiti dari segi fork teleskopik dia tu pun nampak besar macam RSX, swing arm dia pun nampak besar. Bila masuk kunci tak payah pakai remote pada dalam tu remote. Okey, kalau aku contoh bateri remote kosong ada wire apa? Awal lah tadi. Tadi buat pakai macam pakai gitu lah sistem kan. Seat dia pun nampak kemah. Tengok tu. Bukan biasa-biasa punya. Dia tak nampak goyang-goyang bila kita buka. Macam ni cukup quality guys, quality. It's not bad. So ni tempat yang sebenarnya yang abang suka ni, tempat nutup minyak dia buat macam kereta. Ada pula yang ni kan, tangki dia 5.7 liter. Ni dia punya kotak angin dia. Kotak angin dia kalau anda ketuk kan, memang kemah lah. Tengok besi-besi dia. Tempat nak cakok helmet kan. Saya tak kalau motor setengah-setengah tu dia goyang. Okey, saya dapat tengok depan mata motosikal Modena Z15 GT. Kiranya memang smart habis ni. Ini design dia memang cukup agresif lah. Kalau kita tengok Yamaha Y15, kalau design Y15 kan, daripada depan Y15 macam tu, kita tengok dia punya design Modena pula. Rancam guys. Dan ni tengok Y15 yang kita katakan pesaing dia sebab 150. Kita tengok pandangan dia pula kan. Modena Z15 GT. Mantap. Kat belakang, lampu belakang dia. Aduh. Smart habis. Nampak sporty ya. Memang cun lah. Signal LED, lampu belakang LED, lampu depan LED. Kan, kalau kita tengok lain-lain punya pesaing lampu belakang kan, boleh saya tunjuk sekejap. Ni kita tengok Modena Z15 GT. Yang ni Y15. Belakang macam ni. Nampak kan? Ini RSX. Smart guys. Condition tak tahu. Condition. Kak ni main tengok pun dia kata cantik motor ni. Tajam. Ni shape bentuk lampu depan memang cukup agresif lah kalau kita compare dengan Y15. Y15 kan, lampu Y15 ni nampak lama sikit lah. Tapi kalau dari segi modern, ini dia. Saya ada lips kat sini. Mantap. So dari segi kualiti dia tu, saya tengok kat sini, dari segi button dia tu nampak kualiti lah. Tak nampak macam low quality pun. Nampak memang macam branded punya motor. Jepun punya. Baguslah pemantauan daripada Kawasaki. Total grip dia pun sedap. Kan? Tengok ni. Kejap pun. Kokoh. Kokoh guys. Button dia pun nampak tak lekeh lah. Seat. Seat dia lembut. Seat dia lembut. Kalau kategori ni memang lembut. Dia tak keras. Macam tengok. Macam RSX keras kan. Tapi untuk Modena Z15 GT,
Memang selesa. Saya kena duduk dulu atas motosikal ni. Riding position dia memang rasa selesa yang amat sangat. Dia nak macam RS pun dah. Dia tak style Yamaha Y15 atau Y16. Kedudukan dia ni kita rasa macam duduk atas RS feel dia tu. Tapi seat lembut lah. Tak bukan sikrah. Seat lembut. Mantap. Ini side mirror dia. Bulanan pun paling rendah 1 lebih pada. Okey, ni dia punya footrest. Memijak kaki belakang. Kan dah lihat dia punya style. Nampak bunyi pun kita tutup bunyi. Buka bunyi. Tutup bunyi. Ketak. Dia kemas lah. Dia nak kata lekeh sangat pun tak lah. Kan? Dia ada getah kat sini. Getah dia pun lembut. Tu. Kukuh lah tengok. Bukan biasa-biasa. Bukan lekeh lah. Ni pun. Kan? Menginjak kaki depan dia pun. So not bad lah. Saya lihat dia punya dari segi enjin. Quality chart apa semua ni. Nampak lebih. Berkualiti lebih. Tak nampak macam model 125, 110. Dia punya cover set dia nampak solid. Macam tu nak cakap, nampak solid. Kau tengok dari enjin dia, chart enjin dia kan, dia punya kemas. Enjin twin cam. Saya ingat enjin dia keseluruhan hitam, tapi ada juga warna silver. So memang enjin dia macam ni. Atas je warna hitam. Dia punya head atas tutup tu. Ini dia punya ruang-ruang aliran keluar angin. Radiator dia warna hitam. Tangki radiator dia kali hitam besar. Tu. Dari segi detail design dia memang cukup menarik. Tak tahu nak cakap. Nak kata tak okey. Nampak keseluruhan 100% bagi saya ni perfect lah. Kali ni kira macam kita rasa Modernas. Bukan Modernas yang kapcai macam dulu 110, 125 kan. Dia melangkah jauh dah. Dia lebih advance dah daripada segi design. Nampak dia punya aerodinamik dia. Smart tu. Dia pandang atas. Nampak ketirusan aerodinamik dia. Okay. Tengok dari segi muffler exhaust dia. Ini exhaust dia. Nampak lubang. Sport rim dia pattern macam ni. Sebanyak batang pula sport rim dia ni. Kalau betul-betul macam ni. Saya yakin ramai yang akan tukar sport rim yang lebih sedap, lebih ringan. Ini terminal bateri. Macam bateri. Bateri dia kat sini mungkin. Kat sini asal. Okey, enjin crankcase di bahagian kanan macam ni. Nampak comel guys. Dengan apa tempat kita nak tengok kelikatan minyak kan, level minyak. Kecil comel pula. Okey, untuk tukar oil filter dia, kena buka skru bawah ni. Buka dia punya cover ni, satu skru ni. Saya tengok itu. Ni dia punya terpam kat sini. Pakai keyless. Dalam masa yang sama boleh pakai kunci. Ada USB lah. Banyak dah orang review kan. So okey lah.
Saya tengok kualiti, dari segi kualiti tu memang terbaik 100%. Tengok depan mata memang cun habis. Jadi model pula. Tinggi orang tinggi. 174. Oh, 174. Wah, kalau tinggi macam 160, 155, 170, 74. Ngam. Lawa. Okay guys, dah tengok depan mata tadi. Secara keseluruhannya memang smart habis. Dia punya design dia punya keseluruhan, dia bentuk enjin. Leleng tu memang nampak cun lah. Tak dinafikan lagi. Tengok gambar pun cun, tengok depan mata lagi cun. Memang lain pada kapcai yang kebiasaan kita lihat moped yang kita duk tengok 150 jenama lain tu. Dia punya dari segi yang Modenas buat ni memang unik. Sport rim lain, design reka bentuk dia nampak lebih moden dan lebih smart lah. Lagi bonding motor-motor kapcai super moped yang biasa kita lihat. Memang jatuh hati lah kalau anda lihat Modenas Z15 GT tu. So dulu zaman Modenas Chris kan, Chris dulu memang famous lah. Penghujung 90-an dulu ramai yang pakai. Kita kena naikkan balik Modenas macam zaman dulu. Barulah kita berbangga kita naik motosikal jenama tempatan, hasil anak tempatan. Zaman-zaman dulu memang Modenas orang kata top lah dalam Malaysia penghujung 90-an. Jadi kita kena naikkan balik zaman tu. So kita kena support Modenas. Harga dia murah, berbaloi dengan package yang kita dapat apa semua tu, sangat menguntungkan lah. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum, bye bye.